Okey. Pengembaraan kita dan menambahkan kilo badan aku di sawah 9. Aku tanya supir aku masuk 9 tu apa kan? 9 tu sawah besar katanya. Okey, jom. Kita tengok. Ini konsep makan dia. Okey, konsep makan dia, makan duduk. Pak Amal. Okey, makan jus. Ini. Nampak konsep makan di sini. Aku ada 5 orang je. Tapi makan dia macam 10 orang lah. Alamak. Ni mantap banget. Lamak banar. Jom kita tengok dalam dia. Okey. Ni dia tengok dalam dia. Itu dia. Okay, bahasa kat sini aku senang faham tau, Wak. Macam dia lontong sayur. Lontong sayur, lontong sayur lah. Okay. Masakan kampung. Kita rasa dulu makan. Kita tengok. Kita ni asal satu masakannya. Lamak banar. Ini lamak banar. Ini daging ya? Iya, daging. Daging dendeng. Ya, dendeng. Dendeng cabai hijau, cabai merah kan. Cabai hijau sama merah. Favorite aku. Jariang. Ini kalau di sana bergedil, sini panggil apa? Sama, bergedil. Bergedil. Ya. Sama. Bergedil kentang. Ini martabak nih. Mana? Sedap. Martabak Mesir tuh. Martabak Mesir. Iya. Di sana apa balik? Apa balik? Ya. Bilang kita martabak ya. Jom kita makan dulu. Taruang. Ya, taruang. Memang masakan kampung lah. Iya. Malaysia ya, Bang? Ya, Malaysia. Semua masakan sama di sana. Cuma iya. perkataan yang lain-lain. Iya. Di sana ini terung. Saya Malaysia juga, Bang. Cuma udah lama di Indonesia kan. Tapi itu makanan di sini kalau bahasanya aku senang faham. Iya. Udah tetap di Indonesia. Betul ni. Nih. Nak pergi panggil dia ni. Kawan. Kalau nendang merah tu kawan. Meja. Ini di sini panggil apa? Mangga. Oh, mangga sama. Ni kan. Bismillah. Ni, makan. Adik datang dulu adik. Nak makan weh, makan. Dah. Okey, jom. Daging dendeng. Sambal hijau daging dendeng ah. Ayam. Ni buah daging. Yang special ni yang ni. Tu dah dah. Ni daging dendeng sambal hijau. Ini kalau kat Malaysia orang panggil terung. Sini orang panggil taruang.
Apa ni? Jengkol kena ada jengkol. Ini jengkol. Petai. Ni. Siapa biar kayo? Ni aku tak tahu apa tapi aku rasa macam ni rendang. Sebenarnya dia sama je konsep dia kat Malaysia makan tapi rasa dia ada lain sikit. Betul rasa dia lain sikit. So aku pun makan ni. Dia kena makan dengan hati. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padu. Lauk dia tengok macam orang makan sini 7 orang tu kat sana. Tapi sini aku rasa aku boleh habis. Kalau sedap sini lah aku rasa 4 orang kami memang boleh habis lah. Tak. Daging. Daging. Ingat kan ikan masin. Ikan lah. Daging. Ada tu lah. Ikan. Ikan. Dia goreng. Crunchy. Tak. Terima kasih. Tapi tempatnya main sama-sama. Masin tak? Tak masin. Tak, macam keropok. Nampak mesti terlihat kan? No. Nanti aku buka open trip ke Padang. Aku boleh organize. Supingnya aku buat ni bagi aku lah. Dia ngajar kat sini. Problem apa ya? Pop, settle. Tak lah kata lemak kan? Kenapa rasa? Oh. Kalau kat Malaysia jering. Sini jengkol. Lemak. Jengkol. Telur dada dia ni. Special kat ni, supaya aku kata telur dada je. Aku tak tahu kenapa special. Sebab hello. Aku trip ni aku buat ni tak payah pick up. Nak bayar makan tengah hari ke apa, package semua sekali. Semua sekali. So kami makan je. On the spot dia orang masak dah. Nama apa? Banyak ni. Daging. Ini sambal merah. Ni sambal hijau. Aku dekat siang-siang lah nampak. Dulu seminggu aku rasa gemuk kan. Gemuk. Makan ketupat sedap ni. Rendang dia.
Ada kat Malaysia ni ada konsep macam ni makan. Tapi orang tak ada rasa feel macam ni awak. Dia punya masakan dia lain. Dan harga tu, anak aku nak jarang makan, dia boleh tambah 2-3 kali awak. Main. Satu lagi murah weh. Jus kat sini kalau tukar kau ringgit Malaysia RM4 kot. Paling murah semula aku jumpa RM2.5. Tu. Lepas ni kami nak pergi ke Desa Terindah. Tengok video Desa Terindah. Ni nak udah ni. Desa Terindah. Lepas tu malam ni aku makan malam lagi. Tak tahu kat mana. Itu semua supir aku yang mention. Nak beli trip boleh. Jumpa aku, bagi korang supir yang terbaik. Dalam masyarakat